Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semalam kita ada discuss mengenai tiga stok, iaitu P metal, UWC dan Pi. P metal, kalau kita nampak P metal nampak dia menjadilah, dia buat momentum dan dia terus naik. Buat momentum dan terus naik, lebih kurang macam ni lah, 1 atau 2% lebih kurang. Okey, P metal UWC semalam dia ada buat momentum kat sini. Cuma apabila dia buat momentum, dia dah breakdown. Ini kena cut loss lah. Cut loss kat sini. Kalau macam ni, kita kena tunggu dia breakout, ataupun kita boleh tengok di low BB ni untuk entry lah. Kita perhatikan lah. UWC dia kata Pi dia buat momentum semalam. Dia buat momentum okey, momentum dekat sini lah. Ikutkan kat sini pada 24 bulan. Dia 24 bulan sini. Mana dia dah buat momentum. Lepas tu kalau kita masuk, kita dah guna cut loss kat sini. Tengok rebound lah, rebound pada 2BB untuk Pi dan UWC tadi. Cuma KGB untuk P metal dah ada profit lah. Cuma Pi ni tadi dia terkena cut loss. Kalau kita masuk di momentum lah. Cuma kalau kita tunggu dia retrace, dia kemungkinan akan naik ni. Pi UWC ni kita perhatikan petang ni, bila pakai tutup Pi dengan UWC, dia boleh rebound atau tidak pada low BB ni. Itu saja untuk teknik BBMBA. Assalamualaikum.